Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selamat jumpa, selamat temu dah bagi selagi tu. Ada santai-santai tu buka temu betul lah jumpa saya tu. Saya ucapkan selamat bertemu, selamat jumpa sekali lagi. Nah. Lepas tu hari ni tu hari Ahad tu dah. Hari hujung minggu, hari cuti tu dah. Tapi bagi kanak-kanak kita tu dah. Tengah dak buat sok dah uji tu dah. Ucap dari seorang ni tu semoga anak-anak kita tu buat uji dah boleh dah. Allah. Dah. Itulah apa yang baik dari seorang ni. Lepas tu sebut kata hari cuti ni kat sat ni tu ada. Setengah tu duduk prepare nak bawa anak cucu. Ada. Pergi jalan macam ni pet tai panggil dah buka mata buka telinga lebih kurang dah. Lepas tu ingat sikit dah buat mutu buat kereta kat ni tu. Jalan licin dah. Jagalah sikit dah. Lepas tu semoga sampai di destinasi dengan selamat dah. Lepas tu hak duduk mana duduk rumah tu dah. Kali dengan anak cucu belaka lah dah. Duk tengok jumpa saya tu. Saya ucap tu sana tu. Semoga berbahagia di samping orang yang tersayang. Allah. Bahagia sungguh dah sebut kata orang yang tersayang ni dah. Allah. Tak ada nilai, tak ada harganya dah. Lebih-lebih lagi ya dah. Kita duduk jadi orang yang tersayang di samping Allah. Allah. Itulah nikmat sejati dah. Allah. Begitulah lebih kurang dalam ucapan dah selamat temu selamat jumpa. Dah bagi saudara-saudari tu dah mana jumpa dengan saya tu dah. Allah amin semoga bahagia lah kau dah. Hari ni tu nak mari cecek. Hari ni tu dah kira terlalu dah dengan masa tu dah. Nak cecek bagi perkataan tu memberi motivasi dah. Tu lagu mana kalau dah lah kalau dah dengan cerita dengan masa tu ni tu insya-Allah dah kita akan buh kat belakang sebagai penutup. Dah lagu mana cara dia tu kita ikuti bersama dah. Lepas tu nak nyetuh sikit kat sini dah bagi mana tu adik akak kita tu dah. Adik-adik akak dah abang-abang kakak ya tu dah. Pok mok kita belaka tu dah. Kat mana tu tolong share, tolong kok titam saya tu dah. Like dan komen dah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dah. Allah terima kasih banyak-banyak dah. Tak ada nilai dah kita nak tutup nak balas kebaikan ni dah. Kalau kecek bak ni, bak tolong menolong macam ni dah. Saya teringat pada satu hadis kecek dah. Cara kampung kita ni dah. Yang bermasuk yang bermakna ya. Barang siapa diperlakukan baik lalu ia berkata kepada pelakunya jazakallahu khairan dah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dah. Maka sungguh ia telah sungguh menyanjungnya. Gitulah lebih kurang tu dah. Menunjuk dia kata siapa dia buat baik pada kita tu kita ucap pada dia jazakallahu khairan. Lepas tu berbanyaklah sanjung dia tu kerana dia kebaikan. Buat baik pada kita tu merupakan satu budi kebaikan dia pada kita. Sebut kata budi ni saat ni dah. Saya teringat pada pepatah Melayu ada. Orang yang bijak dalam ilmu ahli falsafah ni. Dia tertulis dalam sajak dan puisi dia kat ni. Dia kata kan? Dia kata hutang darah, hutang mati dibayar kismani. Hutang emas, hutang budi dikenang sampai mati. Allah. Nak lihat besarnya nilai dan budi kat ni tu. Tak ada uang berjuta dah nak membayar. Dah itulah lebih kurang nak ayat besarnya. Terima kasih banyak-banyak tu. Hak support, hak man duk share, duk titam, duk like, duk komen tu dah. Insya-Allah dah.
Boleh kebaikan di situ, saya pun boleh. Adik kakak dan saudara-saudari pun boleh juga dah. Ada lagi sikit masa tu dah. Saya nak baca apa ni? Kata-kata motivasi. Lepas tu kalau sekiranya ada segini ya, sebelum kata kita nak pergi daripada tengok masa tu banyak dah. Sebelum kita nak pergi daripada kata-kata motivasi kita pada hari ni tu dah lagu mana tu dah. Saya menyeru ke spotlah saya dah sekiranya berkenaan dengan konten-konten apa saya buat ni dah. Kod tiktam, kod share, atau kod like dan komen dah. Gitulah. Lebih kurangnya. Kata-kata motivasi, kata-kata yang menjadi motivasi pada hari ini, kata-kata semangat lah dah. Bagi orang hak mana tu rasa lemah dalam perjuangannya mengejar cita-cita saat ni tu dah, atau mengejar mimpi saat ni tu dah. Cuba dengar motivasi hak ni dah. InsyaAllah dah. Jangan sekali-kali kamu menyerah sebelum mencoba. Masa depan itu milik mereka-mereka yang berani mencoba sahaja. Ingatlah, setiap langkah-langkah kecilmu itu adalah meraih kejayaan yang tidak terkira. Dan percayalah, kamu lebih kuat daripada apa yang kamu fikirkan lagi. Bangkitkanlah, bangunkanlah, mengejar mimpi. Semoga tercapai cita-cita. Lebih-lebih lagi mimpi dunia dan mimpi akhirat. Dah. Amin amin ya rabbal alamin dah. Sekiranya berfaedah tu tolong share sikit dah. Sekiranya berfaedah ada prayuk, sekiranya ada silap ada salah saya tu dalam ucapan saat ni tu, saya ke maaf, saya ke apa, maklumlah saya ni bukan siapa-siapa dah. Bertemu lagi lah pada lain ketika lain masa insya-Allah dah. Lepas tu buat hari ni saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.